bawa pulang dah ada ikan buntal dengan bakul. Saya pun dah tahu cara nak buat. Balik Kuala Lumpur ni boleh buka kedai pulau sendiri kot. Setiap pulau ada tarikan yang tersendiri. Begitu juga dengan pulau ni. Saya dah ikut jalan darat. Hari ni saya nak naik bot, nak pusing pulau ni. Kalau anda nak tahu apa keistimewaan yang ada kat sini, anda kena ikut saya, okey? Jom. Saya rasa beruntung kerana Pak Lan sudi membawa dan menemani saya round island. Memang tidak dinafikan, pemandangan di sekitar Pulau Tuba ni amat cantik. Pulau-pulau kecil yang ada di sekeliling Pulau Tuba ni mencantikkan lagi pemandangan di sini. Di sebelah barat Pulau Tuba ni ada satu tempat yang agak sembunyi. Keadaan air laut ni yang tenang membuatkan tempat ni nampak seperti sebuah pulau. Ni apa nama tempat ni, bang? Ni pulau ni orang panggil Teluk Nangka. Oh, Teluk Nangka. Dia tempat apa ni, bang, kat sini ni? Tempat ni untuk para nelayan-nelayan yang berlindung, dia berbalung kuat. Dia akan berlindung di sini lah. Dia masa tempat ni macam tersembunyi ya? Ya. Walaupun nampak macam kolam, janganlah pula memandang-mandai nak mandi kat sini. Kalau pandai berenang tak apalah. Ada satu tempat ni, Selat Pulau Akar namanya. Pelancong asing memang suka bersantai atas kapal layar dan bermanda-manda di sini. Yang kapal layar yang duduk sini ni, kebanyakan dia tak datang berlabuh dah, dia cuma parking biasa. Dia lepak-lepak lah. Lepak-lepak lah. Pasal mandi-mandi ke apa segala. Mandi apa, mereka suka-suka mandi macam tu lah. Mereka gunakan pung kecil tu untuk mandi lah apa. Kadang-kadang mereka naik ke pulau atas dia bunting untuk mandi apa memang. Ini pun masih dalam Pulau Tuba lagi ya? Ni masih dari Pulau Tuba lagi. Pulau Tuba lagi lah. Yang kita dah nampak sekarang ni, orang panggil Teluk Puyuh. Teluk Puyuh? Teluk Puyuh. Ni kebanyakan di sini tempat nelayan lah. Tempat nelayan? Tempat nelayan. Pasal tu nampak bot banyak lah. Bot banyak. Yang bot yang ada tu, nanti dia bakal balik semua lah tu. Yang kita nampak mukat tadi tu? Yang mukat tadi tu. Dia balik tu, dia hasil tangkapan apa semua, dia akan jual di sini lah. Cantik dan menarik sekali kalau anda round island datang ke Pulau Tuba ni. Jangan lupa datang ke sini sebab tempat ni menarik sangat. Nak tahu nama apa? Teluk Bagan Asam. Apa yang istimewa kat sini? Kena ikut Sierra Ronda sekali. Tahu? Ikut tahu? Tempat ni namanya Teluk Bagan Asam. Hakisan yang terbentuk di sini agak unik. Kalau anda nak tahu, disebabkan keunikan dan keindahan di sini, tempat ini pernah menjadi lokasi penggambaran video klip Bollywood. Dari jauh, pantai ni nampak macam pasir kan? Saya pun keliru tadi. Ni bukan pantai pasir biasa kita lihat. Dari jauh, nampak macam pasir kan? Saya pun keliru tadi, tapi sebenarnya bukan pasir. Ni dia. Terdiri daripada kulit cengkerang, kulit siput. Satu lagi yang istimewa tentang tempat ni, kalau kita tengok keliling dia ada air laut, tapi sebenarnya air laut yang datang dari sebelah belakang saya ni bercantum dengan air sungai. Jadi air masin dengan air tawar bercantum dekat kawasan ni lah. Istimewa kan tempat ni? Puas rasanya dapat round island tadi. Pemandangan di Pulau Tuba ni pun indah-indah belaka. Apa yang diorang buat kat tengah-tengah panas tu? Assalamualaikum. Salam. Kak. Minta maaf lah Kak, ganggu lah. Nampak duduk tengah-tengah panas ni, duduk tukar-tukar. Apa ni Kak? Tukar siput. Tukar siput? Mana Kak siput ni? Mana satu nama siput tu? Ini dah tukar keratin ni. Apa ni keratin ni? Ada isi dalam. Cari siput rupanya. Ingatkan duk buat apa lah tadi. Orang-orang sini panggil siput ni siput tukul. Tapi kalau kat bandar namanya tiram. Jadi ni kalau Kak jual ni berapa? Kira macam mana? Satu tapawai ni RM10
RM2. Oh, apa betul nak kira? Yang balik masuk satu cawan. Okey, satu cawan. Cawan kecil. RM2. Oh, secara kecil tu RM2. Kawasan ni memang kaya dengan tiram. Bila air laut surut, tiram-tiram ni semua akan timbul dan melekat pada batu-batu di sini. Sekarang ni saya nak cuba cara nak tukul siput ni. Dia sebenarnya perlukan sarung tangan. Lepas tu kita ambil lah tukul ni. Nak tukul tiram ni kena berhati-hati. Kulitnya tajam, mampu mencederakan kita. Dia masa nak ketuk kat sebelah mana tak? Pungkok dia. Oh, Tak pungkok dia ni. Itu. Di depan dia tak ada kulit. Oh, dia ada kulit. Ni tak ada kulit dia. Bagus. Oi, Sikit tak ada pasal tak ada apa. betul juga. Akak ni makan tiram ni mentah-mentah pula. Sedap ke? Nak tahu sedap atau tak sedap, kenalah rasa. Akak minta lagi 2. Sedap. Minta lagi 2. Kira-kira ni lagi sedap kalau cicak tu apa? Buat sambal ayam tu. Jangan kata cicak dengan ayam asam je. Kalau masak sambal pun okey juga. Goreng pun sedap. Pergi Batu Hampa, Gua Wang Buloh. Tengok hasil kraftangan ikan buntal dan bakul. Dapat pusing pulau dan menukul tiram. Pengalaman di Pulau Tuba ni memang saya tak boleh lupakan. Memang menyeronokkan.